Antara pandangan ulama tasawuf yang telah dilemparkan, disampaikan oleh mereka dalam semua saluran ialah kepentingan, peranan dan kepentingan, juga kedudukan at-turuq as-sufiyah, tarekat-tarekat yang diistihadkan oleh ulama tasawuf. Sampai ke hari ini ramai ulama tak dapat apa yang dilaungkan oleh mereka, apatah lagi orang ramai, apatah lagi mereka yang memang tidak mendalami ilmu agama. Antara apa yang telah dilaungkan, sampaikan oleh ulama tasawuf sejak dulu sampai sekarang tentang kedudukan at-turuq as-sufiyah, tarekat-tarekat yang telah diistiadkan oleh ulama tasawuf, ialah tarekat-tarekat sufiyah itu sama kedudukannya dengan mazhab-mazhab dalam fiqh. Kalau dalam fiqh ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dan lain-lain, maka dalam ilmu tasawuf ada tarekat Naqsabandiyah, Ahmadiyah, Satariyah dan lain-lain. Susah payah ulama tasawuf memberi faham pada orang ramai, tapi sampai sekarang orang ramai dan ramai ulama yang tak dapat air ni, air kepahaman tentang kedudukan tarekat sebagai mazhab dalam tasawuf, sehingga mereka yang belajar tarekat pun tak tahu. Mereka yang belajar tarekat tertarik hati kerana berzikir saja. Kedudukan tarekat sebagai mazhab dalam tasawuf adalah perkara yang besar, perkara yang asas, tapi pengamal-pengamal sendiri pun tak tahu. Besar kemungkinan guru-guru tarekat sendiri pun tak tahu. Inilah mungkin sebahagian daripada apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, sayati zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu. Akan sampai satu masa tidak tinggal daripada Islam kecuali namanya. Universiti Islam, bank Islam, kolej Islam, parti Islam. Tidak tinggal daripada Islam kecuali namanya. Tidak tinggal daripada Quran, wala yabqa minal Qur'ani illa rasamuhu. Tidak tinggal daripada Quran kecuali tulisannya. Masajiduhum amiratun. Ketika itu masjid hebat-hebat, cantik-cantik. Kita tengok surah Ustaz Suhaimi pun hebat. Hebat. Wahya khurrabun. Tetapi masjid yang hebat, yang cantik itu kosong daripada manfaat. Ulama'uhum asyaru man tahta adimis sama. Ulama ketika itu menjadi makhluk yang paling jahat di bawah langit. Ulama pada masa itu merupakan makhluk paling jahat yang berada di bawah langit. Minhum takhrujul fitnah. Daripada ulama inilah yang akan keluarnya, sentiasa keluarnya fitnah. Wastata'udu ilaihim. Akibat fitnah itu akan kembali kepada mereka. Jadi mungkin apa yang disebut Rasulullah ini sudah berlaku, ataupun juga apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya mungkin sudah berlaku pada hari ini. Inna Allah la yaqbidul ilma qabdatan walakin qabdul ilmi biqabdil ulama hatta la yabqa aliman fattahadan nasu ru'usan jahula fastabtuhum fa'abtu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak menghapuskan ilmu Islam itu tiba-tiba hilang. Buka Quran tak ada tulisannya, tinggal kertas kosong. Buka buku-buku Islam tak ada tulisannya, tinggal kosong. Bukan begitu. Apa yang kita tahu selama ini hilang. Ilmu yang ada pada kita tiba-tiba hilang. Bukan macam tu. Tetapi Rasulullah menegaskan Allah hapuskan ilmu Islam itu dengan dimatikan ulama, sehingga satu masa la yabqa aliman, tak ada seorang alim pun yang ada di muka bumi ini. Fatahadan nasu ru'usan jahula, maka orang ramai mengangkatlah orang-orang yang jahil jadi pemimpin agama.
fastabtuhum, orang ramai minta fatwa daripada ketua-ketua agama yang jahil. Mereka memberi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Mungkin kedua-dua hadis ini, maksud kedua-dua hadis ini sudah berlaku di zaman kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam permulaan ayat 16 surah Ar-Ra'd surah 13 itu mengingatkan kita supaya kita bersedia secukupnya untuk menerima hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hidayat Allah itu akan dapat diterima oleh seseorang setakat mana persediaan yang ada pada dirinya.